Assalamualaikum guys, selamat datang ke video Farazik channel. Okay, hari ni saya nak unbox kalkulator Casio yang berwarna biru. Okay, ni kalkulator Casio FX570EX. Okay, jom kita review. Okay, dan pembaris dolphin, correction tape Faber-Castell dengan pensel Staedtler. Okay, jom kita review. Okay, ni pensel saya beli 3 je, tak ada tulis saya. Okay, kita guna correction pembaris dulu, dia murah. Okay, mana tu saya belikan lah, cari kedai buku mana saya jom tulis ni cakap MPH. Oh, pembaris menarik. Oh, popular, SMA Boosto, Time Boosto dengan kad diploma masa cakap Paksen, dengan kad Aeon, dengan kad atas mana-mana saja. Kita jom kita review. Okay, pembaris ni menarik. Okay, macam okay, ni correction tape Faber-Castell lah. Jom kita buka. Okay, wow, correction tape Faber-Castell. Okay, menarik. Okay, dan kat sini. Correction tape Faber-Castell. Okay, dah. Sekali kita nak review kalkulator Casio EX570 FX570EX. Jom kita buka. Okay, wow, kalkulator dia, grafik dia nampak menarik. Okay, ni dia punya manual dia. Okay, menarik. Okay, dan jom kita review. Wow, kalkulator ni nampak menarik. Okay, ni dia punya bekal. Ni pula kalkulator dia. Okay, jom kita review dulu. Kita tekan on kat bahagian ni. Okay, ni contoh 5 tambah 5. Jawapan ni berapa? 10. Oh, senang je guna kalkulator. Okay, ni kalkulator ni. Okay, ni saya beli kalkulator cerdik juga, RM500. Okay, jom kita tutup. Tekan ni, tekan isi, lepas tu tekan off. Dah tutup. Dan jom kita tutup. Okay, okay, sampai sini je video kita. Kadang-kadang dia bila tulisan kalkulator ni bercakap kedai hypermarket mana-mana saja, macam all IT, dengan kedai gadget mana-mana je lah. Dengan kedai buku pun cakap MPH, popular, dengan kan kedai buku orang dekat depan Mestol tulis ni kedai Paksen dengan Aeon. Okay, sampai sini je video kita. Bye, bye. Assalamualaikum, terbaik. Yes.